Geng, aku pusing-pusing kejap geng. Dalam kebun aku ni. Dah semok dah geng. Pusing-pusing. Jumpalah kelapa lembah lah geng. Orang panggil kelapa lembah. Ni buah dia, hak masak pun banyak ni. Buah dia. Ni buah dia. Isi dia dalam geng, macam ni. Aku penyek warna putih. Rasa dia geng. Masam-masam manis rasa dia memang sedap. Rasa dia masam-masam manis. Memang sedap. Tengok isi dia. Kita makan dia, makan asam, dia jadi manis asam tu. Jadi macam buah ajaib macam tu. Lagi satu khasiat dia geng. Dia akar dia boleh rebus minum air untuk mengawal kadar gula dalam darah. Lepas tu buah dia pun jadi juga ada khasiat juga buah dia ni. Cuma kita kena amal makan. Ni buah dia ni. Kena amal makan. Itu saja daripada saya geng. Okay, Ahmad.